Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya meneruskan pembentangan, terlebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Muhammad Nizamil Haizam bin Abu Hassan, rakan kumpulan saya, Farid Nazmi bin Fahmi, Khairul Aminin bin Ahmad dan Muhammad Badrul Helmi bin Miskam. Kumpulan kami akan membentangkan analisis perdagangan antarabangsa bagi negara Jerman sepanjang tempoh 2017 hingga 2025. Perdagangan antarabangsa merujuk kepada aktiviti ekspor dan import antara negara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Analisis trend import dan ekspor penting bagi meramal perkembangan ekonomi, memahami permintaan pengguna serta merancang strategi pengurusan risiko. Aktiviti ini juga meningkatkan daya saing negara melalui perluasan pasaran, penciptaan pekerjaan serta pemindahan teknologi dari sumber luar negara. Namun kestabilannya dipengaruhi oleh faktor seperti kadar pertukaran mata wang, dasar kerajaan dan keadaan ekonomi global. Oleh itu, kajian ini meneliti trend perdagangan antarabangsa Jerman bagi tempoh 2017 hingga 2025 dengan memberi fokus kepada sektor utama yang menyumbang terhadap prestasi perdagangan negara tersebut. Analisis trend perdagangan antarabangsa Jerman bagi tempoh tahun 2017 hingga 2025. Berdasarkan rajah ini, kita dapat meneliti perubahan nilai ekspor dan import Jerman serta memahami perkembangan ekonomi negara tersebut sepanjang tempoh kajian. Secara umum, kita dapat lihat bahawa nilai ekspor sentiasa lebih tinggi daripada import setiap tahun. Ini menunjukkan Jerman mempunyai lebihan dagangan, iaitu lebih banyak menjual barangan ke luar negara berbanding membeli dari negara lain. Kita lihat pada tahun 2017, ekspor berada pada sekitar 1.44 trilion USD, manakala import ialah 1.16 trilion USD. Kemudian pada tahun 2018, kedua-duanya meningkat sedikit, menunjukkan ekonomi dan aktiviti perdagangan yang semakin berkembang. Namun pada tahun 2019 hingga 2020, terdapat sedikit penurunan terutamanya pada tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor ekonomi global dan juga kesan pandemik COVID-19 yang menjejaskan perdagangan dunia. Selepas itu, mulai tahun 2021 hingga 2022, kita dapat lihat trend meningkat semula. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi Jerman selepas pandemik. Pada tahun 2023 dan 2024, ekspor kekal stabil sekitar 1.7 trilion USD walaupun import sedikit turun naik. Akhir sekali pada tahun 2025, ekspor mencapai nilai tertinggi iaitu 1.77 trilion USD manakala import meningkat kepada 1.54 trilion USD. Sebagai kesimpulan, graf ini menunjukkan bahawa Jerman mempunyai prestasi perdagangan antarabangsa yang kukuh di mana nilai ekspor sentiasa melebihi import sepanjang tempoh 2017 hingga 2025. Ini membuktikan kekuatan ekonomi dan sektor perindustrian Jerman dalam pasaran global. Analisis imbangan perdagangan. Berdasarkan graf di rajah 2 ini, kaedah utama untuk menilai prestasi perdagangan sebuah negara ialah melalui imbangan perdagangan, iaitu perbezaan antara ekspor dan import. Daripada tahun 2017 hingga 2025, kita dapat lihat bahawa nilai ekspor sentiasa melebihi import. Kaedah ini dikenali sebagai lebihan dagangan. Lebihan dagangan menunjukkan bahawa Jerman memperolehi pendapatan yang lebih tinggi daripada ekspor berbanding pembelanjaan import. Selain itu, kaedah ini juga mencerminkan bahawa industri Jerman mempunyai daya saing yang kuat di peringkat antarabangsa, terutamanya dalam sektor pembuatan seperti automotif dan mesin. Oleh itu, secara keseluruhannya, kita boleh simpulkan bahawa perdagangan Jerman adalah menguntungkan sepanjang tempoh 2017 sehingga 2025. Seterusnya kita masuk dekat produk ekspor utama. Data-data sebelum ini kita dapat lihat nilai ekspor Jerman
sentiasa mengatasi nilai import. Raja 3 menunjukkan 3 sektor utama yang menyumbang kenaikan nilai ekspor Jerman, iaitu sektor kenderaan, jentera mekanikal serta elektrik dan elektronik. Keadaan ini berlaku kerana terdapat permintaan global yang tinggi terhadap produk-produk ini, khususnya dalam industri automotif dan pembuatan. Sebagai contoh, kita dapat lihat kenderaan dari Jerman seperti BMW dan Mercedes sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jenama ini melambangkan kualiti, teknologi canggih dan prestasi tinggi, menyebabkan permintaan terhadap kenderaan Jerman sentiasa kukuh di pasaran antarabangsa. Baik, kita teruskan dengan kesan isu global terhadap perdagangan di Jerman. Isu global ini bermaksud peristiwa besar yang berlaku menyebabkan kesan yang besar terhadap semua negara. Contoh yang pertama, Perang Perdagangan Amerika Syarikat China 2018. Okey, perang ini bukan perang tembak tapi perang ekonomi. Dua-dua negara kenakan cukai tinggi dekat barang masing-masing. Contoh mudah, Amerika letak cukai mahal dekat barang dari China. Jadi barang China jadi mahal, orang Amerika kurang beli. Bila kurang beli, kilang China pun slow down. Masalah dia, Jerman ni banyak supply komponen industri macam mesin, alat otomotif, teknologi kepada China. Bila kilang China kurang produksi, dia pun tak berani order banyak dari Jerman. Kesannya, ekspor Jerman terus jatuh sebab customer besar dia iaitu China dah kurang membeli. Dalam masa sama, barang siap dari China pun kurang sambutan global. Jadi keseluruhan rantaian ekonomi itu jadi perlahan. Pendek cerita, bila dua gegasi gaduh, negara macam Jerman yang jadi pembekal ni pun kena tempias. Okey, strategi tidak balas daripada krisis ni. Jerman tak duduk diam. Dia guna strategi yang orang panggil de-risk. Maksud dia bukan lari terus dari China, tapi kurangkan risiko bergantung terlalu banyak dekat satu negara. Contoh mudah, dulu Jerman banyak jual barang dan komponen dekat China. Bila China slow, terus Jerman terkesan. Jadi sekarang Jerman mula cari backup. Dia buka pasaran baru macam Asia Tenggara, India dan negara lain supaya tidak bergantung 100% pada China. Dalam masa sama, syarikat Jerman pun cuba perbagaikan tempat buat produk. Bukan semua buat dekat China je, tapi ada yang pindah sebahagian operasi ke negara lain. Baik, yang kedua, pandemik COVID-19. Okey, pada tahun 2020, pandemik COVID-19 menyebabkan penurunan ketara ekspor dan import Jerman. Ekspor jatuh sekitar 9.3% akibat sekatan pergerakan dan penutupan kilang. Rantaian bekalan global terganggu dan permintaan dunia merosot. Sektor utama seperti otomotif dan mesin paling terkesan. Kekurangan bahan mentah dan gangguan pengeluaran melambatkan ekspor. Keseluruhan perdagangan Jerman merosot dengan ketara semasa pandemik. Jadi strategi tidak balas dalam krisis ini, bila COVID-19 melanda, banyak syarikat di Jerman hampir lumpuh. Kilang slow, bisnes kurang, tapi kalau buang pekerja, lagi teruk ekonomi. Jadi kerajaan guna strategi dipanggil Kurzarbeit. Senang cerita, pekerja tak dibuang, tapi waktu dikurangkan. Contoh, kalau dulu sebelum COVID, diorang kerja 5 hari. Jadi selepas COVID, jadi 2 ke 3 hari je diorang bekerja. Gaji memang akan turun. Jadi sistem Kurzarbeit ni, kerajaan akan top up sebahagian gaji pekerja yang masih ada pendapatan. Maksudnya pekerja yang masih bekerja, kerajaan akan top up. Syarikat pula untung sebab tak perlu buang pekerja. Bila ekonomi dah pulih, dia tak perlu cari pekerja baru. Terus boleh sambung operasi macam biasa. Baik, yang ketiga, Perang Rusia-Ukraine 2022. Okey, Perang Rusia-Ukraine ni mengubah corak perdagangan dan tenaga di Eropah. Jerman sebelum ini bergantung kepada import tenaga dari Rusia. Tenaga itu adalah gas minyak arang batu.
Selepas perang, import tenaga dari Rusia menurun secara drastik akibat sekatan EU, iaitu Kesatuan Eropah lah. Sekatan melibatkan sektor tenaga, bank dan perdagangan. Jerman terkesan secara tidak langsung kerana kebergantungan awal terhadap Rusia. Ekspor dan aliran tenaga dalam EU turut menunjukkan penurunan selepas sekatan. Baik, Rajah 5 adalah data import bahan api oleh Jerman daripada Rusia. Jerman sememangnya bergantung sumber bahan api daripada Rusia sebelum Kesatuan Eropah mengenakan sekatan kepada ekonomi Rusia. Rajah 6 pula menunjukkan kejatuhan permintaan sumber minyak mentah daripada Rusia dari kalangan negara-negara Kesatuan Eropah. Jadi, kesan daripada krisis ini, perang Rusia-Ukraine menyebabkan harga minyak dan gas meningkat di Eropah. Inflasi dan kos pengeluaran Jerman meningkat akibat kos tenaga yang lebih tinggi. Harga ekspor Jerman menjadi kurang kompetitif dan di pasaran global. Rantaian bekalan global terganggu, terutama yang bergantung pada laluan Rusia-Ukraine. Konflik ini menjadi kejutan geopolitik besar selepas pandemik COVID-19. Sektor tenaga, bahan mentah dan pengeluaran turut menerima tekanan ketara. Rajah 7, sebagai bukti harga tenaga melambung tinggi selepas tarikh peperangan Rusia-Ukraine, harga tenaga elektrik paling ketara melambung tinggi, dapat dilihat pada graf yang berwarna hijau. Baik, strategi tindak balas dalam krisis perang Rusia-Ukraine oleh Jerman. Jerman mempercepatkan usaha diversifikasi sumber tenaga selepas perang Rusia-Ukraine. Import gas ditingkatkan dari negara seperti Norway dan Belanda. Jerman membangunkan terminal LNG untuk import gas dari pasaran global. Terminal LNG pertama mula beroperasi pada Disember 2022. Langkah ini membantu mengurangkan kebergantungan kepada gas Rusia. Baik, Rajah 8 menunjukkan kebergantungan sumber bahan api daripada Rusia telah pun dikurangkan oleh kerana telah beralih kepada negara lain seperti dalam gambar rajah. Peningkatan kapasiti tenaga boleh diperbarui di Jerman menunjukkan komitmen berterusan negara tersebut dalam memperkukuh keselamatan tenaga dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil seperti yang kita dapat lihat di Rajah 9. Rajah 10 menunjukkan jumlah penjanaan elektrik bersih pada tahun 2005 di Jerman didominasi oleh tenaga angin dan solar yang masing-masing berada di tempat pertama dan kedua, menjaminkan kejayaan peralihan tenaga negara ini ke arah sumber yang lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rakan saya Encik Farid. Saya Muhammad Badrul Helmi, BMISKAM nombor metrik 283775. Saya sambung di slide cadangan yang mana ada 3 cadangan yang diutarakan, iaitu yang pertama, memperluaskan diversifikasi pasaran ekspor. Jerman disarankan memperluaskan strategi diversifikasi ekspor, mengurangkan kebergantungan kepada pasaran tradisional seperti AS dan China, meningkatkan akses ke pasaran baharu seperti Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Diversifikasi membantu meningkatkan daya tahan terhadap kejutan global, mengurangkan risiko kerana tidak bergantung kepada satu pasaran sahaja, menyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kestabilan ekspor. Yang kedua, memperkukuh rantaian bekalan domestik dan serantau. Jerman perlu memperkukuh rantaian bekalan domestik dan serantau di Eropah. Tujuannya untuk mengurangkan kebergantungan kepada rantaian bekalan global yang mudah terjejas. Peningkatan kos perdagangan boleh menjejaskan kepelbagaian ekspor dan kestabilan perdagangan. Krisis seperti COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine menunjukkan risiko kebergantungan global. Pengukuhan pengeluaran domestik meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Langkah ini membantu mengurangkan impak kejutan luaran terhadap sektor ekspor utama seperti automotif dan jentera. Yang ketiga, peralihan sepenuhnya kepada tenaga boleh diperbaharui bagi mengukuhkan daya saing perdagangan. Jerman perlu mempercepatkan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Tujuan utama adalah mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil seperti diesel. Tenaga boleh diperbaharui membantu menstabilkan kos
tenaga dan mengurangkan kesan turun naik harga global. Ia juga meningkatkan daya saing industri ekspor melalui kos pengeluaran yang lebih terkawal. Pelaburan dalam tenaga hijau mengurangkan kebergantungan kepada import tenaga. Langkah ini meningkatkan keselamatan ekonomi jangka panjang. Peralihan ini penting untuk kestabilan ekonomi dan pengukuhan perdagangan Jerman di peringkat global. Kesimpulannya, Jerman kekal sebagai kuasa perdagangan utama dunia dari tahun 2017 hingga 2025 berasaskan industri berteknologi tinggi. Ekspor sentiasa melebihi import, menunjukkan lebihan perdagangan dan kekuatan ekonomi. Sektor utama penyumbang ialah automotif, jentera dan elektronik yang menyokong pertumbuhan KDNK. Prestasi perdagangan dipengaruhi oleh kejutan global seperti perang AS China, COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine. Faktor ini menyebabkan turunan ekspor, gangguan rantaian bekalan dan peningkatan kos perdagangan. Walaupun ekonomi kukuh, Jerman masih terdedah kepada risiko luaran global. Jerman melaksanakan strategi seperti diversifikasi perdagangan, pengukuhan rantaian bekalan dan tenaga boleh diperbaharui. Secara keseluruhan, perdagangan Jerman kekal stabil, kukuh dan berdaya saing sepanjang tempoh kajian. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.